Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak kerana bintang, tak akan bulan kelihatan tinggi. Kalau tidak kerana pidato, tak akan saya berada di sini. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, yang sedang menjunjung mahkota keadilannya, penjaga masa yang sentiasa peka dengan detak jamnya, para peserta yang amat saya kagumi, serta hadirin dan hadirat yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampilnya saya di sini adalah untuk memberikan kesedaran berkenaan manfaat menjaga kestabilan ekonomi dan usaha-usaha meningkatkan sektor ekonomi terhadap kemajuan negara dalam sebuah pidato yang bertajuk Ekonomi Stabil, Rakyat Sejahtera. Hadirin yang dihormati sekalian, sebelum saya bertutur panjang, izinkan saya menerangkan maksud ekonomi. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, ekonomi bermaksud kegiatan manusia yang menghasilkan pendapatan kepada negara. Manakala ekonomi negara adalah hasil pendapatan rakyat yang dapat meningkatkan nilai mata wang negara, justru memajukan sebuah negara ke peringkat yang lebih optimum. Jadi, apa pula yang dimaksudkan dengan rakyat sejahtera? Menurut Kamus Dewan Bahasa, rakyat terdiri daripada penduduk sebuah negara. Sejahtera pula bermaksud aman, makmur dan tenteram. Justru, rakyat sejahtera adalah penduduk sebuah negara yang bebas daripada kegelisahan dan konflik antara satu sama lain. Hadirin yang budiman, persoalan yang berlega-lega di minda kita ialah apakah yang terjadi jika sesebuah negara gagal mengekalkan kestabilan ekonomi mereka? Antaranya termasuklah berlakunya masalah inflasi dan pengangguran di negara-negara maju. Inflasi bermaksud satu kenaikan dalam tingkat harga umum barangan dan perkhidmatan dalam sesebuah ekonomi dari semasa ke semasa. Hal ini menyebabkan rakyat hidup dalam krisis kewangan secara tidak langsung, membawa kepada risiko kesihatan mental terjejas seperti kegelisahan. Selain itu, menjaga kestabilan ekonomi penting bagi proses pemindahan teknologi. Sekiranya sebuah negara gagal meningkatkan kemajuan teknologi, maka negara tersebut akan mengalami kemerosotan ekonomi dalam sektor pelancongan. Kerana pelancong-pelancong lebih berminat dengan kecanggihan teknologi di negara maju. Hadirin yang dihormati sekalian, tiada penyakit yang tiada penawarnya. Maka prakarsa yang konkret harus dilaksanakan untuk meningkatkan ekonomi negara. Pihak kerajaan perlu memperkasa pendidikan dan latihan kemahiran rakyat Malaysia. Dengan cara ini, negara boleh melahirkan rakyat yang berfikiran kreatif dan inovatif. Pelajar-pelajar cemerlang berkebolehan menubuhkan sektor perindustrian dan teknologi yang lebih mantap bagi menambah baik kemudahan rakyat Malaysia tercinta. Langkah ini secara tidak langsung akan memberikan impak positif terhadap kemajuan ekonomi negara. Hadirin yang dihormati, pada khidmat saya, pihak kerajaan boleh menggalakkan aktiviti perlombongan bahan mineral untuk dijual kepada negara luar. Dengan cara ini,
Malaysia boleh menjadi negara pembekal bahan semula jadi. Tambahan pula, masyarakat sudah membuka mata akan kepentingan menggunakan bahan berasaskan semula jadi dalam produk baharu. Dengan mengambil kesempatan ini, kerajaan secara tidak langsung dapat meningkatkan hubungan diplomasi dengan negara-negara maju. Contoh bahan semula jadi yang boleh didapati di Malaysia adalah seperti petroleum dan gas asli. Namun begitu, kita sebagai rakyat Malaysia juga memainkan peranan penting dalam memastikan negara kita sentiasa dipandang tinggi. Kebersihan negara perlu dijaga kerana ia amat penting bagi menjaga keselesaan pengunjung luar yang melancong ke negara kita. Malah, kesejahteraan kita sebagai rakyat Malaysia pun turut terjamin. Para hadirin sekalian, sudah terang lagi bersuluh, menjaga ekonomi negara bukan sepenuhnya menjadi tanggungjawab kerajaan sahaja. Namun, turut menjadi tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia agar ekonomi yang mapan dan rakyat dapat hidup dalam keadaan yang sejahtera dapat dicapai. Harapan saya, anak-anak muda negara kita mendapat pendedahan dan pengetahuan terhadap faedah ekonomi yang stabil dalam negara dan kesan negatif sekiranya kita memandang sebelah mata tentang krisis ekonomi. Dengan ini, ayo bersama kita memastikan rakyat Malaysia hidup dalam keadaan harmoni dan gembira. Sekian daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.